selamat datang ke Sembang Laki Bini. Yeah. Macam biasa Sembang Laki Bini, aku dengan Farah akan membicarakan kisah-kisah apa, Bi? Kisah-kisah rumah tangga, kisah laki bini, kisah suami isteri. Macam tu. So, sepanjang awak dah jadi suami orang ataupun dah berumah tangga kan, sebenarnya apa perubahan awak paling besar? Saya sikit lagi nak berubah jadi Shrek. Sikit lagi nak jadi hijau, Bi. Tapi tak adalah, dia best lah. Best lah. Best apa? Apa yang best sangat tu? Saya tahu arti hidup. Bestnya. Saya tahu dia ke awak rasa bestnya dah kahwin, tu je. bestnya. Tapi dia tahu arti hidup lah, Arti hidup yang macam mana? Tanggungjawab. Yelah, arti hidup yang awak masuk kata arti. Aku hidup, aku rasa life sekarang. Ke apa? Takkan yang tu semua orang tak payah kahwin pun I'm alive. Dia ada tujuan hidup lah, tujuan hidup. Ada tujuan hidup. Sebelum kahwin dia tak ada tujuan hidup. Okey, dah faham. kahwin ada tujuan hidup lah. Tujuan hidup apa? Tujuan dia adalah tujuan kau kahwin apa? Nak membahagiakan lah keluarga, nak membina je generasi. Saya sikit lagi nak jadi ahli politik. Jadi ahli politik. Apa kena mengena ahli politik dengan tak, maksud saya membina generasi macam mana? Generasi contohnya saya. Awak nak bina generasi yang macam mana? Saya dia membina generasi lah, macam Ronaldo anak dia dah jadi main bola dengan dia. So saya dalam kerjaya saya buat video saya berterjuan awak. So saya tujuan awak. Saya perlu ada bini untuk saya teruskan generasi. Kalau saya dengan Daus tak ada apa. Saya dengan Daus tak ada apa. Dia macam tu lah. Betul. Jadi tu dalam awak membina generasi tu, apa plan awak? Sebab awak masa sekarang awak tak ada anak lelaki kan. So awak ada 3 orang. Ketiga-tiganya anak perempuan. So apa plan awak untuk ubah generasi anak awak? Mungkin saya tak tahu lah. Aku enggak ada plannya. Kau aku kata, lalui aja. Bukan kata nak ubah generasi. Iya. Jadi apa plan awak untuk ubah generasi? Maksudnya kalau awak tak ada plan, awak tak ada arah tujuan hidup. Saya lah. nak suntikkan dekat generasi saya agama, adab, kerjaya, gaya hidup yang sihat. Supaya diorang menjadi generasi saya menjadi orang berguna kepada orang lain. Yelah, apa plan awak? Mungkin saya suruh semua orang nak anak dia ada adab, ada agama, ada kerjaya, ada macam-macam, ada itu, ada ini. Tapi plan tak ada. Saya pun macam kalau tanya orang lain pun, Daus yang tak ada anak pun kita boleh cakap. Betul tak? Dia akan plan. Dia angguk je, Bi. Ya, dia pun akan plan. Saya nak anak saya berkerjaya. Mak saya pun dulu. Itu yang saya cakap tadi. Jadi plan dia apa? Itulah, saya nak anak saya berkerjaya, ada agama. Maksud saya, La ilaha illallah. Apa benda kau ni? Udah aku jawab tadi tu. Ya, plan awak. Okey, saya nak anak saya jadi pemain bola. Jadi saya nak hantar anak saya pergi ke Manchester United untuk main bola dekat sana. InsyaAllah dalam plan lagi 2 tahun anak saya pergi sana. Macam tu plan dia. Saya nak jadi anak saya jadi orang yang berguna kepada orang lain. Tu. Berguna untuk orang lain. Itu yang saya jawapan yang sama. Iyalah. Awak bagi jawapan yang sama. Okey, berguna dari segi orang tengok dia orang rasa senang. Kau buat aku marah lah. Apa? Kau tak faham soalan tak? Faham. Faham soalan ke tak? Okey, saya nak anak saya jadi pemain bola sepak. Siapa? Duha ke kau nak jadi anak kau jadi pemain bola sepak? Habis tu pemain snooker. Duha ke? Duha tak sesuai. Saya nak menjadi anak kau 3 orang perempuan. Okey, saya nak dia menjadi seorang cepat seorang peniaga yang memberi manfaat kepada seluruh alam.
Kucing pun dia bagi manfaat. Kau memang tak ada tujuan lah sebenarnya. Aku tak tahu yang punya pandai. Aku tak tahu. Aku jam. Baru start 5 minit dah jam. Baru start 5 minit dah jam tu. Tak, aku rasa dia memang tak ada tujuan lah. Sebab dia kata dia ada tujuan. Tapi bila aku cakap pasal tujuan, Ya. dia sebut apa? Nak jadi anak yang berguna, nak jadi anak yang bermanfaat. Okey, semua orang ada tujuan yang sama. Yelah, menjadi anak yang berguna. Takkan nak jadi anak yang bergula. Ni macam tu lah. Oh, main-main lah. Tak betul lah tu. Cuba fokus pada soalan saya. Okey. 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 Awak nak anak awak Okey. nak ubah generasi Okey. keturunan awak. Ya. Betul. Jadi, awak nak anak awak jadi yang macam mana? Saya nak anak yang saya boleh mengubah generasi anak awak. Saya nak anak-anak saya, cucu cicit saya jadi pendakwah yang hebat. Okey. Ah. Jadi Full stop. apa plan awak? Plan dia adalah saya akan masukkan diorang dalam madrasah. Okey. Belajar dekat Mekah, India, Pakistan, Bangladesh. Okey. Thailand. Tahun bila awak plan tu, tahun bila nak Saya buat? saya plan lagi 3 tahun. Lagi 3 tahun. Ya. Maksudnya 12 umur Doha, tahun. maksudnya umur Doha sekarang ni 9. 9. 10, 11, 12. 12 tahun dia masuk tahfiz dulu, belajar Quran, tafsir. Okey. Apa semua hafal, baru hantar ke luar negara untuk dapatkan. Ternyata kau tak ada matlamat dalam hidup, Zuki. Kenapa? Itulah matlamat dia. Tadi kau ubah. Tadi kau kata pemain bola sepak. Lepas tu kau jadi snooker. Itu pemain bola sepak. Lepas tu apa tadi? Jadi orang yang jadi peniaga. Mana satu? Pemain bola sepak mungkin hobi dia. Mana satu? Sebab awak sendiri pun tak ada banyak masa untuk settlekan semua benda ni. Awak pun tak ada masa nak main snooker, tak ada masa nak berniaga. Semua tak ada masa. Dia macam gini lah, Bi. Okay, Macam mana awak nak tetapkan masa untuk anak awak? Dia macam gini. Saya letakkan dia arah tujuan. So, atas pada dia. Okey. Mana dia nak pergi. Tapi saya akan suntikkan agama. Dia Dengarlah ni. Okey. Saya akan suntikkan dia agama. Confirm dia kata, Dengarlah ni. Papa, Duha nak buat video. Buat video dakwah. Papa, tapi Duha tak nak pergi madrasah. Macam mana? Saya akan ajar. Itulah pentingnya ayah. Saya akan ajar dia adab. Okey, adab dia macam gini, jangan macam ni, jangan macam ni. Apa yang tak boleh, apa yang boleh. So, bila dia ada guideline dalam hidup dia. So, dia buat apa saja. Dia main bola pun, dia sepak gol. La ilaha illallah. Mantap. Dakwah di mana-mana. Macam tu lah. So, awak dah dapat jawapan saya kan? Dah, jangan tanya lagi. Okey, Tanya selain lagi daripada pening ubah jawapan generasi anak awak Okey. maksudnya selain daripada apa orang panggil? Awak panggil tadi? Pendakwah. Pendakwah, lagi apa plan awak untuk anak awak? Plan saya nak dia jadi peniaga. Peniaga yang boleh mengubah masyarakat. Peniaga yang boleh mengubah masyarakat. Maknanya dia kena betul-betul berniaga, dia kena kaya betul. Macam mana dia kena ubah jadi masyarakat tu apa? Maksudnya dia jumpa orang yang ni susah, dia bantu. Dia memberikan banyak peluang pekerjaan kepada orang. Maksudnya, staff dia boleh ada 10,000. Macam tu. Maksud awak kan, saya nak tanya. Apa maksud awak tentang mengubah masyarakat? Mengubah masyarakat. Okey, anak awak berniaga. Okey. Lepas tu dia mengubah masyarakat yang macam mana? Masyarakat ni sekelompok tau, bukannya seorang je tau. Ya, tahu. Okey. Ramai-ramai lah. Okey. Maksudnya anak awak berniaga. Lepas tu bagi duit dekat orang susah. Bukan bagi ubah duit. Bukan bagi masalah. duit. Ubah kehidupan dia. Bukan bagi duit. Macam mana? Dia orang bagi peluang untuk masyarakat memperbaiki diri dia orang. Okey, Dia bina masjid supaya kat kawasan tu tak ada masjid. Masyarakat pun tak boleh nak perbaiki. Semayang kat rumah seorang-seorang. Dia buat masjid, masyarakat boleh bersilaturahim dekat masjid, solat masjid, dapat 27 rakaat, 27 pahala. Lepas tu, okey, ada yang susah, dia bagikan satu perniagaan. So, yang susah tu dia boleh bentuk keluarga dia orang dengan satu perniagaan dan dia orang boleh duduk. Macam gitu. Kan? Dia buat macam gitu, tak tahu jadi Perdana Menteri. Kau nak anak kau bertukar pula. Kau ni tak betul lah. Tak, bukan tak betul, Bi. Saya betul awak lah tu. Awak ni betul-betul lah. Betul lah tu. Daripada peniaga, lepas tu tiba-tiba jadi Perdana Menteri. Awak betul-betul ke nak anak awak jadi Perdana Menteri? Tak kau betul-betul ke anak kau ni nak jadi apa? Yelah. Sailang Anwar. Tak, janganlah dalam Anwar. Awak ni, at least dia mana tahu dia boleh bagi budi 1,000 liter. Budi 200 liter saya 2 hari habis dah. Hari-hari bergerak.
Oh, maksudnya dia macam kurang tepat lagi lah sebab bagi saya Awak mengubah nak masyarakat apa? sebab Awak nak dengar macam mana? Okey. Okey. Macam mana awak nak suntik dia supaya dia boleh ubah masyarakat? Dengan agama lah supaya dia tahu. Dia full stop B. Ini saya bagi jawapan yang full stop. Okey. Agama ni yang akan membentukkan seseorang tu macam mana? Ya, yang tu saya Yang lebih baik. So bila dia ada agama, dia tak ada benda lain dah. Weh, dia play safe tu. Play safe lah. Aku dah penat nak jawab soalan-soalan yang jawapan dia tak puaskan hati awak. Dia play safe tu. Aku dah penat dah. Aku dah jam lah. Play safe kan 10 jawapan minit. dia? Baru 10 minit dia dah jam lah. Macam tu. Hai. Okay. So awak dah faham Saya nak tahu. Nak tahu lagi. Saya Nak curious. tahu lagi. Saya curious macam mana awak nak suntik anak awak tu supaya menjadi orang yang awak berasa hebat. Dengan mungkin dengan nasihat atau perbuatan saya yang saya boleh betulkan dia. Doha, ini salah tau. Doha tak boleh komen orang macam gini. Apa yang gelak? Kenapa awak gelak? Selalu Duha yang cakap macam tu kat awak. Papa, yang ni tak boleh lah Papa. Papa, ni jangan buat Papa. Nampak? Ha. Itu cara saya didik dia. Itu cara saya didik dia dalam pendidikan dia adalah dia kena betulkan saya. Macam tu. Ya. Saya saja buat salah depan dia. Papa, itu tak boleh lah. Macam tu. Macam itu. Duha selalu tegur tau. Papa, pakailah tuala. Awak ni. Saya memang pakai tuala pun. Dia suka saya pakai tuala, time saya pakai seluar panjang. Dia kata, Papa, malulah sikit. Yelah, tak lain orang lain cara dia orang didik anak. Tapi macam cara yang terbaik didik anak adalah cara bagaimana Siti Khadijah didik anak-anak dia orang. Itu cara yang paling terbaik. Dalam dunia ni itu cara yang paling terbaik. Macam mana? Macam mana keluarga Nabi didik anak dia orang. Ya. Itu cara terbaik. Tak ada cara lain lah. Nak ikut cara Donald Trump pun tak boleh. Cara macam tu je. Faham. Itu play safe saya lah. Tapi memang itu reality dia. Kenyataan. Full stop. Dah. Faham? Settle. Noktah. Titik penting. Perenggan kedua. Okey. Tapi Itulah dia. sekejap, saya nak bagi tahu awak. Sebelum adanya anak, dia ada lagi satu alam yang anak ataupun kita yang pernah lalui, iaitu alam rahim. Okey. Alam rahim tu lah anak ni jadi apa atas kepada ibu dia. Macam mana ibu dia tu nak membekalkan sesuatu perkara dalam masa dia dalam rahim. Banyakkan berzikir masa tengah mengandung, banyakkan selawat, zikir. Kalau mak ada jenis main judi kan, tengah mengandung ni pergi main snooker, main judi kan, main duit. Ada ke orang macam tu? Ada lah. Tak ada. Ada. Tak ada. Habis kalau alahan macam mana? Kalau alahan memang tak boleh buat apa, pengsan je lah. Alahan, nak buat macam mana? Alahan dia macam-macam. Alahan ada banyak, ayalah ada macam-macam. Tapi kebanyakannya perempuan kalau time tengah mengandung kan mana lah. Bukanlah sepanjang masa kita boleh buat. Cuba awak baca. Kita bukannya boleh buat semua benda. Tapi kalau alahan macam mana? Alahan ada banyak. Cuba awak baca salah satu arahan. Alahan. Sebab dekat trip, awak buka saya punya. Awak buka saya punya dekat thread kan. Saya ada post apa alahan isteri korang yang paling pelik. Baca macam-macam alahan. Alahan bukannya ni. Sekejap. Mesin saya buka. Lambat lah awak ni. Apa awak punya thread ni? Saya punya thread. Saya buka awak punya thread tau. Apa alahan pregnant wife yang paling pelik? Cerita sikit. Okay, baca. Yang pertama. Saya tak baca gitu. Jawapan dia memang aku pegang dalam tu. Dia kata, bini ajak main mahjong sampai dia suruh semua family datang rumah main sekali. Kalau tak halang sikit lagi rumah jadi kasino. Sikit lagi jadi kasino. Itulah saya tak faham. Tak, kenapa bini dia nak ajak main mahjong? Alahan mengandung dia ajak main mahjong. Mungkin mengidam kot. Mengidam kot. Mengidam ke apa? Ataupun dia macam bosan. Boring.
Dia nak hilangkan rasa muntah-muntah dia, nak hilangkan rasa apa orang panggil? Sindrom Apa kau ni? Sindrom otak kau. nak bagi apa? Nak bagi hilang rasa mual ke apa macam rasa tu lah. mual Kan? ke, rasa muntah-muntah. Sindrom apa tu? Ya, sindrom. Alahan dia bini ajak main mahjong. Kau rasa macam mana? Rugi banyak tau. Kalau dia hari main, dia rugi, tapi dia rugi dengan lelaki. Lelaki dia ambil dia semua duit dia. Ya. Ajak main Dia kata, maksudnya dia main mahjong dengan suami dia, dengan family dia. Jadi kalau dia main mahjong suami dia dengan family dia, dia main. So kalau dia kalah pun lelaki dia yang ambil duit dia. Ya tu. Faham tak? Siut lah. Untung lah lelaki dia Logik tak? Tak apa hal sampai nak kena main mahjong. Padahal dia boleh buat benda lain kan. Daripada main mahjong baik main damaji kan. Kan dia nak jap. Tak sampai main mahjong. Jap. Dia main mahjong tu untuk hilangkan rasa bosan dia. Aku tak rasa pun. Saya macam saya tak rasa pun dia apa orang panggil? Macam jadi satu benda serius lah kan. Jadi satu benda serius tu yang dia main macam serius, main duit, berjudi serius. Tapi saya rasa dia cuma nak habiskan waktu-waktu dia. Macam mengandung ni kita akan rasa lamanya mengandung. Faham. Kenapa tak beranak lagi? Bangun esok tak beranak lagi. Aku dah penat dah ni. Perut dah besar. Hari-hari bawa barang bawa badan berat. Faham. So setiap hari menunggu tu memang terasa lama. Main mahjong luar. Ya. Snooker luar. Saya dah mahjong fikir, luar. B. So dia macam lalai sekejap waktu tu untuk sementara tunggu nak deliver tu. Saya dah fikir macam mana reaction lelaki dia bila isteri dia minta, "B, nak main mahjong?" Kan? Bini dia tengah makan Maggi tu, tercekik mat. Kalau awak jadi lelaki, awak kata, Cuba awak tanya saya. okay, B, Ha. nak main mahjong? Saya speechless. Speechless mat. Speechless saya. Speechless. Memang tak boleh apa nak kena main mahjong. Main mahjong lah sebab saya tak tahu main mahjong. Tapi Jadi teringin nak main mahjong. Teringin nak main mahjong. Pelik lah. Yang ni saya boleh katakan Ni jenis kategori kes dia rare lah. rare lah nak ajak main mahjong. Next, dia komen dia punya mengidam dia tu masa orang panggil apa? Alahan dia tu, dia kata mengidam dia tu, dia kata kepala siapa ada kutu, sumpah aku mengidam nak cari kutu. Uish. Uish. Kalau awak mengidam macam tu Bi, jahanam Bi. Saya pun tak ada kutu ni. Siapa yang ada kutu? Habis kau belek semua jiran-jiran punya kepala. Saya kau kak sini jap. Sini jap kak. Macam tu. Dia macam apa kot? Dia kacip kot. Kacip macam ada macam gigit kuku. Faham tak? Sebab tu dia cari kutu. Tik tuk. Faham. Tak, macam monyet lah. Macam monyet. Monyet kan kita bagi kepala kan. Dia ralit. Faham. Dia nak cari benda yang ralit. Dia cari benda yang ralit. Lepas tu dia kopek. Lepas tu ralit lagi. Kebanyakannya mak-mak mengandung ni memang nak habiskan masa dia supaya cepat deliver cepat. Kalau ada siapa yang ada alahan macam gitu, mengidam macam gitu kan, Roger aku nak hantar aku punya adik-adik ipar semua pergi rumah kau. Adik-adik ipar kau ada kutu ke gila? Kau dah cakap adik aku ada kutu ke? Tak, sebab Farah asalnya daripada ni kan, daripada kampung. Kutu-kutu kampungnya. Daging keras. Kutu-kutu kampung daging keras sikit lah. Okey. Dia kata tak boleh bau dinding rumah sendiri. Tengok dinding je pening, nak muntah, rasa nak marah. Tapi kalau pergi tidur rumah jiran elok je. Maksudnya apa? Masa dia mengandung tu, dia ketuk rumah jiran. Assalamualaikum. Nak tumpang tidur? Tak boleh cakap macam tu. Nanti kantoi nak tidur, jiran tutup pintu. Habis tu nak kena buat. Assalamualaikum. Ya, sajalah nak datang, nak borak. Lepas tu tidur. Terus tidur. Oi, nak tidur. Tu lah kena check balik lah. Ni bini aku ada skandal dengan jiran sebelah. Saya nak tidur rumah dia kan. Bukan. Tapi saya mengandung dulu macam tu lah, Bi. Awak pernah tidur macam tu. rumah jiran? Masa first mengandung dulu kan, aku pernah macam tu. Masa aku mengandungkan si Duha rasanya.
Mengandung kasi Duha. Mengandung. Lepas tu, nasib baik sebelah rumah jiran aku tu sepupu lah. Lepas tu, Kak Lon Nandi tu tak balik kerja. Sebelum, aku akan datang rumah dia sebelum dia balik kerja. Kalau dia balik kerja, aku takut dia letih, dia tengok muka aku. Lama, perempuan dia tidur kat mak aku pula. Itu bukan awak suka tidur rumah dia. Itu sebab jiran depan-depan. Itu awak pergi curi Maggi. Kalau Along tengok ni Farah yang selalu curi Maggi tu. Mata-mata nak tidur. Tapi alahan awak yang paling pelik bukan pelik yang dia jenis macam ni Farah punya alahan kan. Dia kuat meludah. Dia Jauh situ. itu dia punya kuat meludah Sampai kat tepi katil tu ada satu bekas penuh dengan air liur mat. Aku dah sampai tak benda betul. Kuat meludah satu. Lepas tu dia suka makan secret recipe. Sampai pukul 3 pagi cari secret recipe. Aku cakap dah tutup. Pukul 12 dah tutup secret recipe. Nak juga sampai bergaduh. Sampai bertekak nak juga secret recipe. Dah tu kau takkan aku nak suruh ketuk secret recipe. Assalamualaikum buka. Assalamualaikum. Orang pun dah balik. Tak ada apa lah. Aku terpaksa layan dia nak secret recipe sampai merajuk. Pukul 3 pagi, 2 pagi. Kadang dia dah tidur, dia bangun. Nak makan red velvet secret recipe. Aku cari red velvet lain dekat Uptown ke apa. Tak nak secret recipe. Saya tak pelik sebab memang ada kalau pergi rumah jiran tu dia tidur rumah jiran. Tak dia tidur rumah jiran sebabnya dia tak boleh nak bau dinding rumah dia. Apa hal? Ya, rasa dia lemas kot sebab dinding kecil rumah jiran mungkin besar Awak sikit. pernah bau dinding rumah kita? Pernah. Waktu mengandung je. Tapi Mana lepas ada bau? mengandung tak ada bau. Ya. Ada bau ke dinding? Ada. Cat murah ada bau lah tapi ya. Mungkin dia bau pacak dinding kot rasanya. Next, bini aku ajak main wili-wili motor. Ui. Apa? Masak tu kalau jenis Penipu je. Tipu ke betul awak rasa? tak tahu tapi sebab alahan kan benda pelik-pelik pun Tak kalau bini tengah mengandung. Bang, Willy bang. Willy. Tinggi Willy. Tinggi. Bang, rendah Willy bang. Lagi sekali bang. Letih lelaki tu. Bercala-cala lelaki tu. Nak pergi training Willy pasal tu. 9 bulan nak main Willy tu. Bang, tak pandai Willy lah bang. Ui, bahaya mat. Kalau jenis yang uish, bahaya mat. Memang ada Bahaya tu. First time saya jumpa ni. Itu salah Willy tak jadi apa mat. First time saya jumpa orang yang ajak Willy. Maksudnya dia mengandung, dia teringin nak laki dia Willy. Macam tu. Uish, tu apa Bang, jenis? tinggi lagi Willy. Bang, Willy tak tinggi ni tak jatuh, tak seret kepala bang. Makasih seret bang. Bini dia macam tu kat belakang. Korang ni bukan-bukan je lah. Bukan tu. Asal nak kena nak suruh. Kalau lelaki ni jenis yang tak pandai bawa motor, dah nak kena belajar bawa motor, nak kena belajar wheelie. Aku belajar wheelie pun susah. Dia kata suka tengok muka suami. Hari-hari nak tengok muka suami. Dia nak pergi kerja pun nangis suruh balik awal. Dan keluarlah baby muka dia 99% sama dengan suami. Memanglah anak dia. Dia anak pertama. Selalu anak pertama macam ni. Kalau yang macam itu okey. Kalau macam itu okey, suka tengok muka suami. Tapi kalau suami nak ikut kerja dia nak ikut tak? Saya tak tahulah. Tapi selalunya kalau hari-hari suka tengok muka suami ni memang. Tapi kalau macam saya tak suka tengok muka suami saya masa saya mengandung. Ya tu. Muka awak juga. Ya tu. Dah anak awak. DNA tu dia salah tu. Tu memang DNA dia. Lain lah Mungkin saya. ni anak pertama kot. Saya rasa ni anak pertama. Dia kebanyakannya anak pertama dia akan ikut rupa-rupa suami sikit. Bukan sikit, banyak. Macam kedua lah muka aku kan. Itulah tu. Itu biasa lah. Perangai pun akan jadi lebih kurang macam bapak juga. Tapi kalau rupa budak tu dia berubah mengikut apa yang mak dia tengok masa mengandung. Ya. Uish, boleh. Memang banyak lah orang-orang muka macam Ronaldo. Saya tengok Semua muka Ronaldo. Tengok. muka Ronaldo. Tak macam Ronaldo pun anak saya. Siu, keluar je. Siu. Nangis pun siu. Siu. Okay. Next. Tak suka bau nafas suami. Dia macam ada bau kandang kambing. Aku tak tahulah. Itu aku tak tahulah. Itu tak tahu. Itu habis Kenapa kau bau nafas suami kau? jauh kot. Kenapa bau nafas suami ketika mengandung? Bau dinding pun tak boleh. Ini kan bau nafas suami. Nak saya bagi tahu tak? Bau nafas suami saya macam mana?
Cukuplah awak mengaibkan saya kat sini. Peluang. Ni peluang. Ni je peluang saya ada. Selalunya kau nampak A je. Semuanya A. A plus lah. Dalam ni peluang saya dapat cakap. Rupanya made in China. Bau nafas suami saya lebih kurang lah macam tu. Sama. Kandang kambing lah. Tapi saya punya kandang kambing baru lepas cuci. Baru lepas Kandang cuci. kambing campur sikit lagi. Campur sikit. Kalau saya mungkin lembut sikit kandang kambing. Okey, kalau bibi kan. Kalau bau nafas awak dah akan cakap apa tau? Kandang babi. Saya kalau bibi bau saya punya nafas bau kandang babi, saya bau dia. Wah, babinya ada 2. Saya kandang saja dia ada 2 babi. Bau babi. Kau kenapa pergi bau suami kau punya nafas? Kau duduk jauh-jauh lah. Apa benda lah. Aduh. Janganlah bau nafas suami. Yelah. Yelah, mungkin suami kan kita mengandung kan kalau boleh kita tak nak dekat tau. Tapi suami dia akan rindu tau sebab nak dekat kan. Tapi kita tak selesa sebab badan kita tengah bawa perut tau. Jadi suami rasanya time dia tengah tidur dia nak peluk kan. Suami dia pula jenis nafas. Ini nafas macam tu kan. Oi, gila. Mungkin macam tak cover kan. Lama sangat. Geramnya dia ni kan. Asyik jauh. Tapi bila isteri tu tengah tidur, macam tu. Dia patutnya kalau kita sedut, dia akan masuk paru-paru tau. Tapi saya rasa saya syak suami dia perut kat atas, paru-paru kat bawah. dia lalu perut dulu, dalam tu baru paru-paru. Itu dia keluar. Saya rasa macam tu lah. Saya rasa awak rasa macam tu. Janganlah bau nafas suami. Jauh sikit. Ataupun letak macam apa, letak kain ke. Suruh suami pakai mask ke, macam mana tidur kan. Kena ambil inisiatif. Tapi yang tu biasa lah. Saya rasa dengar tu biasa. Tak boleh bau kan. Awak pun tak boleh bau. Dia kan, aku sampai kena mandi 5-6 kali sehari. Ya, betul. Aku dah mandi, dia suruh, okey ni sabun saya beli ni. Sabun ni tak ada bau. Aku sabun dah pakai sabun tu. Lepas tu dah mandi, bau lagi lah. Aku paling bersih time dia mengandung, aku yang paling bersih. Bersih, relax, tenang. Tapi kan masa aku mengandung dulu kan, kalau Zuki balik daripada luar kan, aku dah tahu dah. Zuki nak balik ni. Dia macam tu. Tapi masa mengandung Duha je tau. Special sikit mengandung Duha ni. Macam-macam. Kalau Zuki balik je kan, dia tak masuk lagi. Dia tak buka pintu lagi kan. Zuki balik ni. Macam tu. Dia bau ke? Tak tahu lah. Dia macam bau lah. Dia nak kata insting ke, dia ada bau ke, tak tahu nak cakap macam mana. Bukan super sayang lepas tu paling kira macam tekaan saya paling tepat tu ketika awak nak buka pintu bilik tu kan. Aduh, balik dah. Yang tu, aduh, balik dah. Dia macam tu. Tak, dia bau dia kot. Aku rasa bau dia kuat. Sebab tu, patutlah ada unit K9 tu datang rumah. Nak pinjam misteri boleh? Sebab ada kes kecurian dekat ni. So, kita nak kesan bau. Tapi itu bagus lah. Bau bagus. Semua jadi double lah. Senang cerita. Next ada orang ni cakap, dia kata dia tak boleh dengar bunyi air jatuh. Dia tak boleh dengar bunyi air jatuh Kalau dia dengar bunyi air jatuh, dia kata dia macam mana? Cerita baca lah. Kalau dia tak boleh dengar bunyi air jatuh, Man. Dia kata kalau dia dengar bunyi air jatuh, dia jadi marah. Ush. Dia jadi marah. Saya rasa dia bukan marah. Dia macam resah. Tak selesa. Dia rasa tak selesa. Tak boleh dengar bunyi air jatuh. Macam mana? Tak boleh dengar bunyi air jatuh. Kalau dengar bunyi air jatuh, tik, dia jadi resah. Ataupun dia rasanya dia marah. Air jatuh tu titik-titik ke bila kita buka pipe ke apa? Tak pasti. Dia kata air jatuh je. Mungkin air jatuh, mungkin air titik jatuh ke. Cuba baca betul-betul. Saya rasa dia banyak cerita horor lah. Ya tu. Kena check balik lah. Saya rasa dia banyak cerita horor masa mengandung. Kan? Bunyi air jatuh, tik, tik, tik tu kan dia cerita hantu je. Aku rasa lah dia cerita hantu je yang bunyi tik, 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 tik. Jadi dia rasa resah, macam marah. Sebenarnya takut. Ya tu.
Tak, kenapa dia sampai tak boleh bunyi air kan? Habis dia mandi pakai apa? Tisu basah? Ha? Mesti injak kan? Dia mandi dalam bathtub lah. Ha? Dia mandi dalam bathtub Yelah, lah. air jatuh juga. Dia takung tapi dia buka air betul dia lari. Ya. Ah. Jangan sebelah je. Bang, kenapa tu? Si Milah dengan Zamri tu. Oh, dia baru Dia buka buka air air. tu. Dia baru buka pipe tu. Tu Saya yang rasa lari dia tu. macam ni. Dia buka air, dia buka, Dia keluar lari. rumah. Lari. Tunggu 5 minit, air dah penuh. Masuk, tutup. macam gitu, Lepas tu baru dia masuk dalam kolam. Macam tu. Adalah cara dia. Tapi bila kita masuk dalam kolam, air pun kocak, Bi. Air kocak tak sama dengan air titisan, okey? Bi, kalau laki bini masuk dalam kolam, dia kocak, Bi. Air tu akan kocak ke? Okey, aku. Itu air yang kocak. Air akan kocak sebab kuat kan. So macam mana? Tak tahulah. Kau memang pelik lah. Tak boleh dengar bunyi air. Padahal benda tu biasa lah. Kehidupan kita memang kena guna air. Habis tu kalau- Nak minum macam mana? Minum macam biasalah minum. Dia tak bunyi. Dia bunyi titik air yang macam dia tengah sunyi gila. Lepas tu dia bunyi tik 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 tik. macam Mungkin gitu macam je lah. tu. Tapi kalau hujan macam mana? Gila. Kalau hujan Lagi sekali? Cukup Lagi dah. sekali Dah, last. cukup lah tu. Last Bil. Last. Dah, cukup. Kalau okey lagi sekali last. Last, Okey, bagi saya cakap dulu. Okey. Kalau bunyi hujan macam mana? Okay lah, cukup. Dia yang ketiga dia tak Cepat tu saya cakap jangan minta yang ketiga tu. Siut lah dia minta yang ketiga. Dah tak jadi dah. Aduh. Dia kata, I pernah mengidam nak tidur atas bantal diraja. Menangis-nangis seminggu just for that. Maksudnya apa? Oh, gila macam Adakah anak yang awak mengandung tu anak raja? Anak keturunan raja? nak tidur atas bantal raja tu? Oi, Mana boleh? nak dapat? Mana dapat tu? Kenapa bantal raja? Raja pakai bantal busuk je. Tengok betul-betul raja yang mana? Ke Raja Sami? Raja kabur. Ke raja? Macam mana nak minta kalau bantal raja? Kalau awak, Kena- kalau awak, saya dah sedih ni. Seminggu dah saya sedih ni. Saya nak bantal raja. Saya akan cuba hantar surat lah. Hantar surat kat istana kan. Try minta bantal-bantal yang pernah dipakai ke. Betul lah. Tengok. Aku cubalah. Kat sini saya nak bagi tahu awak yang awak ni kurang cerdik sebenarnya. Habis ni awak nak saya seluk masuk istana tu curi bantal. Salah, awak memang kurang cerdik. Itu macam mana? Cuba buat bantal tu macam bantal raja. Tak boleh. Kalau dia nak tidur bantal di raja betul tu. Dia memang nak tidur bekas raja tidur. Ya, tapi dia tak tahu Mungkin pun. sebab bau dia ke. Awak tak pandai. Dia macam ni. Kalau betul isteri nak bantal raja, awak buatkanlah bantal dia raja. Senyap-senyap. Buat saya senyap. Senyap. Betul tu? Buat macam bantal dia raja. Lepas tu kononnya awak tulis surat rasmi. B, raja bagi bantal dekat kita B. Ui. Macam tu. Bagilah dia happy sikit. Jadi Dia, dia bukan- sebenarnya bukan je nak betul. Dia nak tengok effort suami tu je. Tahu, tapi lagi kan dia up story terima kasih. Dia tag raja tu. Raja pula baca ni. Mak siapa lah ni? bila masa better bagi bantal kat dia. Dah, Kantoi. Kantoi pula. Kantoi. Tak boleh macam tu. Jadi gaduh pula. Sedih So, lagi. tapi- Maksudnya menangis tu jadi panjang 2 minggu. Tapi saya rasa raja dia bukan manusia. So dia mungkin faham. Tapi ni bantal saya. Dia kata, kenapa awak nak bantal saya? Raja takkan ada satu bantal Bi. Dia ada banyak bantal. Dia ada banyak bantal. Dia setiap hari mungkin tukar bantal. Macam tu. So raja-raja kita Tak semua boleh. baik-baik. Ni bantal saya. Saya memang tak bagi bantal saya. Mana boleh Bi? Itu Dia kepunyaan nak bantal awak ke peribadi. bantal raja? Bantal raja. Dah Tapi tu. saya tolong jawabkan untuk raja. Raja kata tak boleh. Awak kenal raja lah. Saya kenal raja. saya kenal lah raja. Takkan awak tak kenal raja? Saya kenal raja tapi raja kawan saya lah. Ada nama raja. Saya cakap betul-betul awak tak kenal dia raja kita ke? Saya nak kenal lah. Kita nak cari yang luar biasa. Tengok Bi. Mesti ada yang extreme. Cuba tengok. Mesti ada luar biasa. Mari saya tengok Dia kata ni, allergic cahaya lampu. Bukan wife saya, tapi doktor yang attend wife saya di KK dulu. Sebab dia pun tengah mengandung.
Baca buku pink dalam gelap suluh torchlight bos. Dia bukan bini dia yang Alahan. yang alahan. Doktor yang alahan. Doktor yang alahan. Doktor tu pun mengandung juga. Doktor mengandung. Oh, sama-sama mengandung, cek orang mengandung. Cek orang mengandung, doktor tu mengandung, cek Lepas tu orang cerita mengandung. kongsi share, awak macam mana? Saya macam mana? Macam tu. Tak, dia bukan kongsi share. Doktor tu cek buku pink pakai torchlight, dia tutup semua lampu. Dia pakai torchlight dia kata. Pening kot. Apa tu? Dalam lampu terang pening kot, pening. Dia allergic cahaya. Allergic cahaya. Allergic cahaya. Uish. Aku allergic cahaya kat Bi. Ya. Tapi saya allergic cahaya bila saya tengah migraine. Saya allergic juga cahaya. Cahaya apa? Cahaya sinar mukamu. Wah! Pacarmu cuma satu. Kalau allergic, kau kena kecewa. Dia allergic kan kau? Kalau dia allergic aku kena kecewa dah kan? Ha. Siut. Laki kalau ada alahan aku Dah rasa. aku tak payah jawab. Dia tanya lelaki macam mana? Betul dia jawab sendiri. Lelaki macam gini. Lelaki kalau ada masalah, ada benda berat, sakit kaki ke, sakit pinggang ke, sakit lutut ke, kan, cedera sana ke, cedera sini, patah sana, mesti buat kerja. Kecuali demam. Yeah. Demam je tak boleh. Demam lelaki akan fikir, ni nak mati dah ke? Ya. Dia Kenapa akan tak banyak boleh? berfikir. Sebab demam dia satu badan tau. Kalau setakat kaki tak ada masalah. Gaut pun boleh Tapi pergi kerja. perempuan kan, kalau demam kan, dia boleh buat kerja, dia boleh basuh baju, basuh pinggan, jaga anak lagi. Turun naik atas. Laki pun sama. So sama. Itu peranan laki dengan perempuan sama. Ya. So bila kalau macam doktor tu pun normal lah dia pergi kerja apa semua kan. Mental dia kuat lah. Cuma dia yang saya nak bagi tahu, bila dia tahu yang dia ada allergic cahaya, satu klinik tu dia tutup lampu. Okay. Orang sampai depan klinik datang kan. Buka ke tak ni? Buka. Nak usap kepala baby kambing warna putih. Kau ini Apa keturunan jenis ni. alahan ni? Ini keturunan ni. Seram alahan dia, Bi. Ini keturunan dia, Bi. Keturunan ni. Nak usap kepala baby kambing warna putih. Mana Dia nak punya cari alahan ni? dia. Mana cari Bi. Baby dia pun tak lahir lagi tapi dia nak baby kambing. Baby kambing. Baby kambing tu. Nak usap tu. Wish. Tapi kalau sebut pasal usap kepala kambing ni kan. Bukan. Bukan. Tak. Saya pernah dengar seorang Maulana dia bagi tahu saya. Dia kata kan. Kalau bila mengandung suruh Kalau isteri. Maulana aku percaya. Aku boleh simpan. Kalau mengandung suruh galakkan isteri, bawa dia suruh pegang kepala kuda. Okey, faham. Supaya suruh sebab binatang ni dia sentiasa berzikir kat Allah. Ya, faham. So usap kepala kuda supaya kuda tu doakan kita, senang nak bersalin. Macam itu. Usap kepala kuda. Tapi kepala kambing saya tak tahu. Kalau kepala kucing? Tak tahu. Dia yang pelik kepala katak. Kedek-kedek kau pun. Katak macam ini apa hal ni? Doa dong. Doa. Apa hal ni kan? Tapi kalau kepala suami okey je. Kan? Kepala atas bawah pun okey. Okay guys, sekarang ni macam tadi kita dah baca komen-komen dekat thread, pertanyaan-pertanyaan dekat thread. So sekarang ni kita nak start dengan game pula. So kita main game ni lah. Kita main game apa? Tanya-tanya. Kita main Tanya-tanya. tanya-tanya. Tanya-tanya Saya tanya awak kena tanya saya balik tanpa kita menjawab. Siapa menjawab dia kalah. Okay. So situasi dia bagi. Balik kampung. Nak balik mana? Bukan kampung awak ke? Kampung dekat mana? Awak lupa ke? Kampung saya ada berapa Mungkin dekat dalam mak awak. Okay. Next Next situasi. Nak beli laptop Berapa harga laptop ni? Awak nak yang warna apa? Laptop ni berapa gig? Awak nak pakai untuk apa? Yelah, dia berapa gig tu maksudnya dia guna gigabyte ke ataupun dia guna memori apa? Dia
Dia tengok pada kegunaan juga. Kenapa? Aduh, Kenapa? saya kalah lah. Aku jadi nak menjawab begitu. Next situasi. 2-0 kan? 2-0 kan? Okay, tak apa. Next situasi. Nak hantar Duha pergi sekolah Awak pergi hantar ke saya pergi hantar ni? Awak lah hantarlah kan? Kenapa pula saya? Nak hantar Duha pergi sekolah mana? Awak yang daftar dia kat mana? Ikut jalan mana nak hantar sekolah Duha ni? Awak yang tanya saya. Bekal Duha dah settle dah? Dia main game ni. Aku tak boleh main game ni. Lajunya dia. Laju. Siut lah. Berapa? 3-0 kan? 3-0. Okay. Lagi sekali. Lagi satu. Awak nak pakai kereta apa hari ni? Hari ni kalau boleh tak awak naik kereta Alphard? Awak nak isi minyak berapa ni? Nak ikut jalan mana? Awak nak pergi mana? Awak nak pergi office kat tempat mana? Siapa yang nak tolong bawa kan? Awak boleh tak bawa Duha sekali? Kenapa pula saya? Dia jawab. Kenapa? Kenapa pula saya? Dia jawab Saya tanya. kan? Dia jawab kan? Kenapa pula Okey. saya? Awak kena jawab. Okey. Boleh tak awak bawa adik sekali dengan Duha? Habis Bibi nak bawa tak? Bibi Kita memperolehi kemenangan yang pertama. Okay. So the next. Okay, last two. 3-1. Best of 7 ni. Best of 7? Best of 7. Okay. Siapa menang 4 dia menang. So 3-1 baru. Okay. Nak tengok movie. Awak nak tengok cerita apa ni? Awak buka cerita TV mana? Dekat TV mana? Bukan kita nak tengok wayang ke? Kuatnya suara kau. Cepat jawab. Dia punya hilang tu kan. Dia terpaksa keluarkan suara tu. Dia mengganggu aku punya fikiran. Kau tahu tak? Bukan kita nak tengok wayang ke? Kita tengok wayang kat mana? Kita nak tengok cerita apa? Tadi awak cakap cerita apa? Awak nak tengok cerita tengah hari ke malam? Tadi awak cakap cerita apa? Awak nak ulang. Tak Mana boleh boleh ulang. ulang? Mana boleh ulang? Okay. Saya tak tahu peraturan. Saya tak tahu. Kita memperolehi Saya tak tahu kemenangan yang peraturan. kedua. Saya tak tahu peraturan. Itu kita tak boleh ulang-ulang. Kalau ulang-ulang saya ulang kan sama. Faham. The next. 3-2. 3-2 ke? Dah 3-2 ke? 3-2. Siapa 3? Aku 3. Dah 3-2. Okay. 3-2. Baju warna apa? Baju warna apa-apa? Pakai baju warna apa hari ni? Awak nak pakai baju warna apa hari ni? Saya tak pakai baju. Belum lagi. Dah. Belum. Last. 3 sama. Dah tak boleh. Belum. 3 sama. Okey. Okay. Ini decider. Okey, ini decider. Ini Belum lagi, decider. oi. Decider. Mat. Belum. Decider. Situasinya dong. I nak hantar rumah ni. Itu bukan tanya. I nak hantar rumah ni. Tanya ke? Tanyalah tu. Tanya ke? Pukul berapa yang nak hantar rumah? Itu baru tanya. Okey, lagi sekali. Saya bagi peluang kat awak. Okey, ni saya peluang. Kau pandai. Awak nak datang rumah ni itu ayat penyata. Okey, teruskan je lah. Okey. Teruskan. Okey. Ayat nak datang rumah ke? I nak hantar rumah pukul berapa? Dia datang dengan siapa? Dia naik kereta apa? Dia ada bawa bekal tak? Dia bawa makanan apa? Sebab itulah saya tanya dia awak. Dia bawa ada- air apa? Sebab saya nak jawab pun tak Dia boleh. ikut laluan mana? Dia ikut jalan apa? Tak ada peluang lah. Dia tak boleh. Dia kena gila-gila bi. Betul lah tu. Kan? Saya nak jawab. Awak saya Yelah. nak jawab je. Tak boleh. Saya nervous. Saya banyak tanya. Saya nervous. Tak boleh, awak tak boleh. Saya nervous. Tak boleh. Lagi sekali. Okay. Ayah datang ke? Ayah awak siapa? Ayah datang dengan siapa? Siapa nama ayah? Awak tak kenal ayah awak ke? Ayah awak ikut jalan mana? Ayah awak bukan kerja di PKL ke? Ayah awak rambut kerinting ke tak?
Ayah awak pakai baju apa? Ayah awak gelap ke cerah? Betul ke ayah nak datang hari ni? Ayah suka minum apa? Awak dah buat persiapan belum? Ayah nak makan apa? Jangan laju sangat ke? Saya tanya. Dia dah tak ada jawapan. Dia tak boleh main doh game ni serius. Dia tak boleh main. Dia potong aku menjawab. Aku tengah tanya dia potong. Aku tengah tanya dia potong. Alah, kalah dah tu. Mana boleh macam gitu Bi? Janganlah. Engkau tak jawab. Lebih daripada 5 saat dah kalah. Tak boleh. Kalah. Mana boleh macam tu? Dah lah, ngaku je lah kalah. Apa salahnya? Okey lah guys, habis lah. Okey. Apalah, kita bagilah dia menang. Dia nak menang sangat. Ambil lah. Okey lah guys. Sampai sini saja bersama saya Farah Manis. Thank you. Jangan lupa like and share dan subscribe guys. Thank you.